Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Jom kita pergi tengok laju pagi ni dengan jaring. Ada satu jaring. Malam tadi alhamdulillah boleh tahan sikit asin malam tadi. Air stay macam semalam. 26 ekor malam tadi. Kita tengok hasil pagi ni. Mudah-mudahan ada hasil pagi ni. Minyak. Ha. Hujan. Hujan rahmat. Dah. Sepi lah pagi ni. Banyak makan kan. Ni umpan je lagi. Umpan semalam. Malam tadi je galak kot. Yang pokok ni dah ada. Malam tadi je galak. Yang ni kena. Oh. Mana ni? Oh, macam besar. Besar. Alhamdulillah. Hasil pertama untuk pagi ni. Jaring. Siap tengok tajuk kan baru kita tengok jaring satu. Ada lah pagi ni, tanduk lah makan. Bawah sana pun tak ada, bawah sana pun tak ada. Ni ada. Hai, ikan ke anak ikan? Ada kita tengok besar kecil. Oh, berbelit. Oh, belit. Bau ni kalau jumpa akor kayu memang belik. Kayu ni tak ada tau. Ada belakang kayu ni. Bawah ni. Anak ikan. Ni. Ikan ya. Ni tak ada. Bawah tu ada tu, bawah tu. Tak. Besar. Itu kalau kuat-kuat dia tak besar. Dia yang besar jenis mendak. Dia Main bawah tu. Tu besar.
Boleh tahan lagi lah. 500 gram. Oh, nak pergi mana? Alhamdulillah. Ini dah ada lah. Tapi umpan api tu. Kalau ikan kacau. Ada macam ni. Ujung sana ada. Ni macam besar ni tau. Di bawah kan. Kawan. Kawan ni anak kawan. Banyak tu. Kawan, kosong. Kawan sungai ni sedap. Ni pasal rubuk ni tak ada. Pasal rubuk ni tak makan eh. Malang tak ada, gadik ni pasal lubuk. Ada depan. Remaja banyak. Saya remaja. Ada dah ada. Ni ada. Besar kecil. Alhamdulillah boleh tahan. 916. Ada masa ni. Ada ni. Ni ada dia. Ni main bawah ni. Ni ikan white. Oh, besar. Ikan white. Mana ni? Alhamdulillah. Boleh tahan. Pokok tak ada dah. Pokok ni tak ada umpan habis. Umpan ni pun tak ada, nampak senang. Kalau sini pun tak ada.
besar apa. Macam baku lawa gemuk-gemuk besar ni. Lompat-lompat dah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saiz kilo. Wah, ni lawyer. Ketua kawasan. Dua-dua dalam tangan ni. Aduh. Buat dia dekat ni. Tajul lah belah sana tak? Umpan dia lagi lah. Habis lah. Habis lah? Ucuk-ucuk paku dulu dah. Sekejap. Lawa-lawa. Gemuk. Gemuk je paku. Belum balik. Musim hujan ni memang lawa cak paku tumbuh. Dalam semut ni. Besar tu ni. Cukup lah. Pasal goreng tadi lah. Tapi lawa-lawa macam aku dah. Jom. Kita tengok jaring pula, ada satu jaring. Nak pelampung jaring. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikan kot. Angkat ni. Ikan nak naik lagi yuk. Dari akhir hari besar pun ni hancur dah jari ni pun. Banyak lubang lah. Repair-repair. Tadi ikan putih. Kali sama tak? Kosong tadi ikan. Hai nak besar ni. Nak banjir aku. Tak ada ikan. Alhamdulillah acap berdasiah tengok tajuk dengan jaring pagi ni. Alhamdulillah ada rezeki tajuk pagi ni.
walaupun tak banyak. Jaring pagi ni seekor pun tak ada, satu tas jaring. Ikan tak naik lagi kot. Okey, kita tengok hasil kat rumah nanti. Jom balik, stay tune. Oh, ada wakil pagi ni. Tinggal 16. Asik. Asik. Aduh, sengat. Alhamdulillah, dia okey lah pagi. Bagi mana tadi banyak dah. Dah buat. Bau naik. 4, 6, 7. 7 Sampungan semalam 24. Berapa? 31 ekor. Sampungan kawan. Dia timbang kat kita bos. Okey. Jangan sekilo. Dan ni dah ada orang tempah 2 ekor kilo. Dia rantuk. Dan ni ada juga ni campur ikan yang semalam. Jom kita pergi rana. Boleh. 3 ekor sekilo. Berapa ekor? 3 ekor? Berapa ekor? Oh, mana tak dia? Berapa ringgit? 30. Okey, terima kasih. Jual ikan. Oh, ada gelana baru bang. Ni 2 kilo. Boleh. Ambil duit kita. Dalam kedai? Ambil duit. Kedai ada. Dekat kita 2 kilo. Ha. Mana? 2 kilo mana? Oi, deh jual ikan. Bawa melaju. Nak menjaring dah mikir dia 3 kali dah. Air besar ni. Kalau yang macam kecil-kecil tu kalau nak buang ni, bagi saya. Apa dia? Nak bubur dekat belakang enjin tu. Pak kunci tu. Tu yang kilat tu. Pak kilat ya. Yang hancurkan tempah ada. Ya. 24. Okey, terima kasih jual. Okey. Siang ikan orang tempah lah. Dah sengat. Lagi ni. Tambah penuh. Oh, dalam proses. Alhamdulillah ikan pun semua dah settle lah. Dah habis jual lah semua. Ikan yang orang tempah tu mungkin 2-3 hari lagi kot diorang datang ambil. Lepas tu Acak ada ambil sekilo seorang dengan Firdaus. Ikan yang mana tak ada tu buat makan.
campur ikan yang malam tadi dengan ikan yang pagi tadi, semua sekali dapatlah 300. Bagi 2 dengan Firdaus dapatlah RM150 seorang untuk pagi ni. Alhamdulillah. Okey, sampai sini episod kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana siapa acak, yang komen, yang share, yang like, yang belum subscribe boleh subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.